Negeri Sembilan punya lauk lemak, kita dah tahu memang tak ada bawang, dia hanya kunyit dengan santan, dengan cili padi. Cuba puan letak cili merah. Cili merah hidup tu. You ketuk-ketuk kasar-kasar masuk, sebab you tak nak warna dia merah sangat. Taklah nama lauk lemak Negeri Sembilan. Padahal bahan dia lebih kurang sama je. Bila you tukar saja bau, dia akan jadi lauk lain. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi masak lemak asam kampung. Kita masak terus 4 ekor hari ni ya. So, puan akan nampak minyaknya banyak, bawangnya banyak, ladanya banyak, sebab saya kali 4. 1 ekor, 1 resepi. Kalau 4 ekor, kali saja 4. Bawang jadi 8. Bawang putih 6 tadi, kali 4, 24. Dia macam tu ya. Okey. So, first kali kita nak tumis daun salam. Daun salam bersama dengan kayu manis. Ya. Sampai dia naik wangi. Dah dia bau, dan kita masukkan bawang yang kita mayang ataupun kita gigis ni tadi. Kita tumis dia sampai wangi betul. Ya, okey. Sementara kita nak tunggu dia jadi, kita nak kisar bahan-bahan lain. Kita nak kisar buah keras, bawang putih, halia dan bawang besar. Kita nak masukkan semua cili ni. Kalau puan pakai cili merah, dia akan ada efek pada warna lauk kita. Kalau puan tak pakai cili ni, puan pakai cili padi sahaja, warna dia akan kurang sedikit. Ya. So kita kisar sikit. Okey, dah macam ni dah boleh masukkan yang kita blend. Dia dah macam coklat-coklat sikit. Waktu ni puan, bawang you dah mengeluarkan rasa manis dan bau manis. Ya, dah bau kan? So kita nak masukkan yang kita blend ni tadi. Banyak ya yang kita blend ni tadi. Ini kita tumis sampai dia pecah minyak. Kita masuk serbuk kunyit ya. Kita tumis lagi sampai dia pecah minyak betul puan. Maksudnya sampai lada ni, bawang ni semua kering. Dia tak ada air. Okey, kita dah cantik tadi, dah boleh dah ni. Ni ya. Dia dah kering. Okey, kita nak masukkan garam. Okey, kita masukkan cuka. Kita masukkan cuka ya. Okey, kita balik-balik kejap. Okey, kita nak masukkan ayam. Kita gaul rata dulu. Okey, kita akan masukkan air dulu. Sekarang ni kita punya lada semua dah masak. Ayam dah masak. Pakai pula santan kotak. Jadi kita letak je air, letak santan, mendidih sekali dah boleh angkat. Okey, Kak Zaidah nak masukkan santan. Siapa yang suka pakai santan fresh, silakan. Santan fresh dia lagi berkhasiat, lebih sedap, lebih tahan lama lauk. Santan fresh. Santan kotak ni dia lemak saja. Makin lama you masak, lauk you lemak aja. Kelapa tak ada bau. Okey, kita tunggu jap. Dah nak masak tadi. Okey, saya nak masuk ni dulu ya, kacang panjang ya. Kita kacau dulu ya sampai dia rata. Kita nak masuk last kali. Ni dah mendidih, rasa pun dah okey. Saya masukkan daun sup. Jangan letak daun ketumbar pula. Daun ketumbar dia kena dengan rempah. Kalau dia tak ada rempah, dia jangan letak daun ketumbar. So kita balik-balikkan dia sekejap. Puan pakai daun sup sikit, nak bagi dia wangi sikit. Ya, okey, kita dah masak lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, masak lemak asam kampung buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.